Assalamualaikum. Ini nak masak ikan patin. Kita buat terpoyak patin. Okey, mana ada bawang, daun kosong, ada serai, cabai burung, kunyit dan bunga kantan untuk bahan di blender. Kita ada ikan patin yang segar. Lepas tu kita ada daun kunyit. Itu dia daun kunyit. Ada tempoyak. Okey, kita masukkan bawang dulu. Masuk kunyit. Lepas tu masuk cabai. Cabai tu terpulang lah. Kalau nak pedas kita pun banyak. Kalau tak nak pedas, buh lah sikit. Untuk tu kita masukkan air dulu. Untuk senang dia hancur. Okey, dalam blender kita masukkan tempoyak. Tengah masuk lebih kurang 3 sudu tempoyak. Lepas tu kita blender lagi sekali, campurkan. Lepas tu kita iris dulu daun kunyit dengan bunga kantan. Kita rencik halus-halus. Macam tu kita rencik dulu. Kita tuangkan tempoyak dalam bekar. Cari bekar. Lepas tu kita masukkan daun kunyit tu dengan bunga kantan. Tegau tu. Dia punya bau tu kita tahu dia naik. Lepas tu kita masukkan pula daun kesum atau daun yang nak nasi tu. Kalau mana apa nak rencik halus pun boleh lagi sedap. Kalau teman tak ada masuk itu dia. Kita gaul dia, gaul. Kita kawinkan dia dalam tu. Kawin 4. Itu kita buka garam secukup pasir. Dah siap semua tu kita sapukan antara apa ni, kita balutkan dalam dekat ikan patin. Kita balut penuh-penuh. Itu kita perap tu. Perap juga setengah jam ke. Lepas tu baru kita balut dia dengan daun kunyit. Kita sapukan tempoyak daun kunyit tu. Lepas tu yang lebih-lebih tu tersapu lagi atas ikan tu. Lepas tu kita serai terketuk kan. Kalau tak nak ketuk kan, kita buat rencik halus-halus tu. Jadi kita tabur atas tempoyak tu lagi sedap. Lepas tu kita balutkan lagi dengan daun kunyit dengan daun pisang. Lepas tu kita balut dengan aluminium. Lepas tu bakar. Udah jadi koma. Itu dia ikan patin tempoyak dah jadi. Tu dia punya daging segar begor. Untuk makan memang padu. Jangan lupa follow video ni. Bye-bye.